Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini macam biasalah saya akan buat sedikit servis Aveta ni sebelum masuk Ramadan. Sebab setiap kali kalau bulan Ramadan memang saya akan ride motor ni sepanjang bulan Ramadan, mengharungi Jalan Ipoh, Jalan Kuching, Jalan Istana, Sungai Besi. InsyaAllah maybe sepanjang Ramadan. So sebelum masuk Ramadan memang saya akan servis dahulu. So anda boleh lihat inilah minyak hitam. Biasanya saya pergi servis dekat dealer, dia orang akan suggest motor 7000 ni. So minyak hitam ni yang telah digunakan dalam kilometer 2500 km lah. Sepanjang saya pakai setahun lebih memang saya maintain minyak hitam motor ni lah. Okey, mungkin saya boleh share sikit untuk kilometer 8265 ni. Pelak yang saya dah guna untuk kilometer ni pelak Umar Racing, kode AC7R331. Nanti saya akan detailkan balik dekat bahagian description nanti. Ini pelak yang saya dah guna dalam 7000 km lah. Ini bukan pelak yang asal lah. Untuk backup pelak biasanya saya akan bawa satu pelak standby. Ini pelak standby juga yang saya gunakan pun Umar Racing, lagi murah ini lah, A7 RTC ni. Kabel pelak ni adalah brand Works. So sambung kepada plug coil, saya pakai plug coil Umar Racing warna purple tu. Di samping tu baru saya pakai CDI daripada Apido lah. So plug iridium ni termasuk dengan plug kabel dan plug coil ni. Setup ni saya dah pakai lebih kurang 7000 km, tapi CDI ni saya dah guna lebih kurang 4000 lebih. Ini dah CDI Apido kali kedua ni tak silap saya. So yang pertama tu dalam 4000 km dia dah rosak. Mungkin sebab defect barang ke, saya tak pasti tu, tapi ini CDI yang kedua sebenarnya. Bagi yang DIY dekat rumah, nut minyak ni saiz dia 24. So kalau nak untuk menanggalkan nut saiz 24 ni tak perlu tanggal cover dia pun tak apa sebenarnya, tapi saya tanggalkan sebab saya nak cuci cover ni. So saiz 24 cat mana boleh dapatkan soket saiz 24 untuk memudahkan kerja. So setup minyak hitam hari ni saya akan menggunakan pertama kali motor 300V 1 liter. So tak pernah guna sepanjang motor ni saya ada. Saya akan try lah apa rasa dengan motor 300V ni lah. So anda kena beli 2 botol lah sebab Aveta akan pakai 1.2 liter.